Berdasarkan Sahih Muslim dan tafsir Ibn Kathir, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, dia akan memberikan ujian kepadanya. Ini menunjukkan bahawa ujian adalah bukti Allah memilih kita untuk kebaikan. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan, Allah menguji cinta hambanya dengan mengambil apa yang dicintainya. Jika hamba itu reda, itulah cinta sejati. Jika dia marah, itu cinta palsu. Terdapat kisah menakjubkan dalam sirah Ibn Hisham tentang Bilal bin Rabah. Ketika diseksa dengan batu panas di padang pasir Mekah, dia hanya mengulangi Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Ujian itu membuktikan cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Dalam Musnad Ahmad diceritakan seorang wanita yang kehilangan anaknya. Dia menangis menghadap Rasulullah. Baginda bersabda, Allah menguji orang yang dia cintai. Jika kamu sabar, Allah akan memberi ganjaran. Jika tidak, Allah tetap akan memberi, tetapi dengan berbeza. Yang menarik, Nabi Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih anaknya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nabi Yunus diuji dalam perut ikan. Semua ini bukti ujian mengukur kedalaman cinta kita kepada Allah. Pengajaran untuk kita, ujian bukan hukuman, tetapi latihan untuk cinta yang lebih tinggi. Allah mengambil yang sementara untuk memberi yang kekal. Subscribe sekarang juga untuk motivasi menghadapi ujian dengan cinta.